Motor Nabil tadi apa coolant tembok. Lepas tu kami cek coolant tank, spare tank kosong. Tu nampak tu merah tu. Okay, so jom dah settle breakfast apa semua dah. Mambuk pun dah pergi dah. Alhamdulillah. Semua dia berkata nak pergi ke Perlis sebab ada motor team member dia pun rosak. Semoga dia pemudahkan urusan lah. Sebab pukul 1 dia banyak roro katanya. Okay, pergi tu. Pergi tu. Okay, so jom. So yang join, yang tambah join dekat gurun ni, rasa dalam berapa biji lah, banyak juga ni. Ramai. Okay, tak apa, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita slow ke Changlun. Mungkin akan refill minyak. Saya tadi saya tak isi minyak. Akan refill minyak ke Changlun. Lepas tu terus kita ke kaki bukit Wang Kelian. Macam tu lah. Okay, let's go. Okay, so semua review dulu, relax dulu. Kita baru terus. Okay, sekarang ni dah sampai dekat Changlun, Petronas Changlun. Lepas tu kita terus ke Wang Kelian. Alright.
Subhanallah, lawanya. Saya dah lama tak main sini. Dia baru nak main ni. Best. View yang sangat cantik. Lovely view. Ni kalau kayu sini bersyong ni. Allah Akbar, cantik lah. Jom. Okey, jom kita keluar kalian dulu. Kalau belok ke kanan, ini ke Padang Besar. Dia. Jom kaki bukit orang kalian kanan. Alright. Dia punya orang kata apa dekat area sini kan, dia punya feeling dia tu kan, macam nak pergi ke Siam. Sebab dia border kan, dia punya pembangunan dia pun nak hampir-hampir. Best. Okay, stop dulu. Minyak pun dah turun 3 bar dah ni. Okay, still jimat, Alhamdulillah. Tu dah nampak. Kereta-kereta aku ni. Hanya di Siam kita akan lihat nampak stiker Siam apa. Nanti kalau boleh pergi Siam ni, box saya penuh stiker Siam ni. Okay, so asal sampai kot. Jom. Saya rasa saya dulu orang Kelian ni pernah naik juga dulu lah. Lupa dia naik bukit-bukit tu boleh tahan kot tu. Kaki bukit 7 Tasuh orang Kelian. So saya tak pasti yang panorama ni dia dekat area mana.
Okey, alhamdulillah kami dah sampai dekat viewpoint Wang Kelian Perlis ah. Okey, so jom, ni kena tak naik motor, yang ni kena jalan kaki nak ke atas. Jom kita tengok viewpoint kat sini. Alright. Apa tu? Okey, so jom. Oi, nak kena climbing sikit. Okey, so kita tengok viewpoint kat atas ni. Dah boleh nampak sikit dah sini. Alright, let's go. Okey, terima kasih kita punya pilot. Terbaik, jalan best. Tapi ada seram sikit dah ya. Dia. I love Perlis Wang Kelian. Nice, lovely view. Jom kita lepak sini dulu. Hari kita turun. Jom nak turun lah. Motor nak ambil tadi apa, coolant tembok. Lepas tu kami check coolant tank, spare tank kosong. So nanti tengok lah, kalau ada orang jual, ada bengkel buka lah, beli coolant lah, ada tambah. Okay, turun apa? Saya terima belakang. Okay loh. Dah start motor ni. Buat tu merah-merah tu. Tu tadi coolant dia apa, tembok. So tak pasti lah. Tadi ada so kami suspect mungkin dia punya gasket lah. Oi. Okay, jom. Tu nampak tu merah tu. Okay, let's go. Ni turun bukit ni. Betul apa tu, suspeknya ni lah, apa, gasket kot. Tak apa, sebab Nabil kata tadi masalah atas highway tak ada masalah, tak naik dalam temperature. Dia naik bukit kan, naik dalam temperature. Macam dia ambil kamera nak itu, katanya. Oh, cantik view ni. Saya pun dapat tahu, rupanya banyak lagi tempat-tempat menarik. Ada apa, situ kot. Macam nampak tu Bukit Cabang katanya. Itu pun cantik ke. Tapi jadual hari ni, Lepas habis dekat Wang Kelian ni, kami nak terus ke Timur Tasuh. Lepas Timur Tasuh ke Padang Besar, and then balik lah. Jadual singkat hari ni. Okay, nak pergi isi minyak dulu lah. Alright, jom. Corner dia sedap. Tapi orang kata apa, nak layan-layan tu boleh-boleh lah layan-layan jiwa ngap. Jom. Oh, ni turun lah kau-kau ni. Ni kau naik basikal ni. Hei, lancak man. Okay, let's go. Isi minyak dulu. Oh, 8,000 km lah motor ni. So jom, saya pun dengan 2 boy isi minyak dulu. Lepas tu kita terus ke Timur Tasuh. Wah, cantik view kat sini. Sebenarnya kali ni yang saya tahu banyak tempat-tempat yang boleh kita lawati tau. Saya pun dah tahu, dia pun baru develop ni. So nanti mungkin kita akan repeat. Mungkin tengoklah, banyak tempat gini yang saya tahu.
Cuma hari ni, ini saja yang kita main. Alright. Tu dia pun Muhammad kat depan lah. Okay, jom, let's go.